Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya nak bagi pantun sikit lah. Tapi lupa apa tadi. Ucap power 5 batu. Jadi niat datang ke depan ni nak berpantun, kita lupa. Tak apa. Kita ada niat. Hadis 40. Dalam hadis 40, hadis pertama adalah Inna namal a'malu binniyat. Jadi kita hendak bermula, setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi apa yang nak sampai kat sini adalah apakah kehebatan niat itu sebenarnya. Hebatnya niat tu. Okey. Kalau dari sini saya ada bagi tiga atau empat, kenapa, apakah kehebatan niat tu? Pertama, niat ini adalah menjadikan amalan harian ini bernilai ibadah. Berbanding kalau kita buat sesuatu perkara tanpa niat dengan niat, ada beza. Contoh mandi. Kalau mandi tanpa niat, itu tandanya mandi bersihkan badan. Kalau mandi dengan niat, tandanya mandi hadas dia niat. Mandi sunat pun ada. Setiap hari Jumaat, lelaki selalunya akan mandi niat. Mandi niat Jumaat. Okey. Yang kedua, kehebatan niat ini adalah mengubah perkara kecil tu menjadi satu besar di sisi Allah. Contohnya, saya bagi senyuman yang ikhlas. Senyuman yang ikhlas dengan senyuman yang tak ikhlas. Senyuman sinis. Kan, kalau senyuman kita ikhlas akan menjadi satu ibadah kepada Allah di sisi Allah Taala. Kalau senyuman itu tak ikhlas, tak ada apa lah, rugi. Jadi perbuatan kita ni sebenarnya semuanya boleh jadi ibadah kalau kita dengan niat. Yang ketiganya, niat ni, hebatnya niat ni kalau menggandakan pahala tanpa buat apa-apa ataupun tanpa membuat perbuatan fizikal. Maksudnya kat sini, kita baru berniat, cakap, ya Allah, esok aku nak bangun tahajud, bangun malam nak tahajud, tapi tertidur, tak sempat tahajud. Dekat situ Allah dah bagi dah pun pahala, InsyaAllah. Jadi sebelum tidur niatlah nak tahajud. Niat je, tak bangun tak apa. Kalau bagus bangunlah. Kan, yang seterusnya, yang keempat, niat ni menjadi sumber kekuatan dalam jiwa kita. Sumber kekuatan. Maknanya contoh kalau kita datang kelas ni dengan niat aku ni menuntut ilmu. So memang kita akan datang fokus dengan untuk dapatkan ilmu. Kan? Jadi kesimpulannya di sini, niat ini ialah rahsia jiwa yang mampu mengubah kehidupan yang biasa menjadi luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.